Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak main benda ni. Saya letak tumbler saya mahal kat sini. Okey. Assalamualaikum. Sini abang kena pakai token grip lah. Saya bawa token saya. Main gila. Terus kena pijak je. Salam lagi pula. Nampak ni? Baik saya main pelampang je bang. Berapa high score kat sini bang? 8,000 ya? Janji 8,000 ya? Saya dah penat. Dia betul baring je pun boleh. Aku tak perlu aku buat apa-apa dia naik dah. Nice. Kelas. Weh, 2,000 dah dok. Aku tak apa, aku buat apa-apa baru duduk diam ah. Boleh lah ni. 10,000 lah, 10,000 lah. Tolong lah, 10,000 lah. Okey, sikit lagi. Aku duduk diam macam ni pun aku tanpa aku pijak-pijak bola ni tengok. Boleh. Kita pun dapat poin. Orang sebelah tengok team red. Berapa je ada? Tak penat lah guys. 17 saat je lagi ni. Papak dia. Aduh. Memandangkan aku punya skor ni pun dah 8,000. Aku nak caw. Jomlah kita pegang kaset. Letih dah aku ni. Main belom-belom pun aku rasa letih ni. Aduh. Nampak tak? Siapa kata orang dewasa tak boleh main permainan budak-budak? Aku yang dewasa ni pun boleh main je. Siapa kata tak boleh? So enjoy masa muda korang tu dengan baik. Macam aku keluar seorang-seorang je. Jomlah kita caw. Tumbler aku jangan lupa. Orang dah hilang dah. Abang-abang, thank you. Jumpix, caw. Markah saya tadi 10,800. Saya duduk diam je. Saya power kan. Okay bang, terima kasih bang. Alright.